Banyak jenama kereta ternama mempunyai model edisi prestasi tinggi. Mitsubishi Lancer ada Evolution, BMW 3 Series ada M3 dan Ford Focus ada Focus RS. Wujudnya model versi prestasi tinggi ini sebenarnya memainkan peranan penting untuk kita menilai sesebuah model itu, tak kira walaupun versi ataupun edisi yang paling asas. Bersama kita dalam Roda Pusai Ringkas kali ini adalah juara rally dunia Volkswagen Polo. Di sebelah saya ini adalah versi GTI 180 kuasa kuda daripada enjin 1.4 supercharged turbocharged dengan DSG gearbox 7 kelajuan. Bukan main kejuruteraan dalam reka bentuk dan pembinaan untuk kereta model versi performance sebegini. Ya, tak ramai orang yang tahu nak ambil kira betapa mantapnya kejuruteraan yang diperlukan. Bayangkan 180 kuasa kuda, hampir 2 kali ganda lebih daripada kereta-kereta segmen B yang biasa. Jadi untuk mengendalikan kuasa yang sebegitu, bayangkan sistem suspensi, tayar, engine mount, suspension mount, chassis, body, semua perlu dipertingkatkan mutu dan kekokohannya. Jadi asas itu juga yang digunakan untuk semua model-model lain, versi-versi lain model Polo ni. Dengan itu, saya ingin alihkan perhatian anda kepada model pandu uji sebenar kita pada hari ini, iaitu Volkswagen Polo 1.6 Sedan. Model pasangan tempatan atau CKD segmen B ini merupakan model Eropah yang paling mampu milik di pasaran. Ia tidaklah terkini, mahu pun mempunyai ciri-ciri atau kelengkapan yang paling canggih, tapi ia tetap mempunyai ciri-ciri yang istimewa yang mampu memberi saingan kepada pemain-pemain model B daripada jenama yang lebih popular. Volkswagen terkemuka dengan enjin dan transmisi yang teknologi tinggi. Model import sebelum ini menggunakan enjin 1.2 TSI yang memberi kuasa yang tinggi namun juga penjibatan minyak. Tapi untuk CKD ini yang memberikan lebih mampu milik untuk pasaran Malaysia menggunakan enjin 1.6 MPI. Tidaklah canggih mana, tak adalah teknologi tinggi sangat, tapi masih dengan 110 kuasa kuda dan yang menarik, ia digandingkan dengan transmisi 6 kelajuan automatik. Satu-satunya transmisi 6 kelajuan dalam segmen B. Ciri-ciri ketara yang lain yang saya minat juga adalah headlamp yang boleh laras sudutnya, aircon vent di belakang dan juga center armrest untuk driver yang sangat panjang dan selesa lokasinya. Tetapi satu faktor yang tidak berapa ketara adalah kembali kepada kejuruteraan yang saya sebut tadi. Ia hanya boleh kita sedar dengan pandu uji yang lebih lanjut. Saya bercakap tentang penelitian dan kemasan yang sangat tinggi yang kita sedar melalui pergerakan dan pengendalian kawalan-kawalan utama seperti steering, pedal minyak, pedal brake dan pergerakan sistem gantungan atau suspension. Semua ini memberikan kepuasan yang sukar untuk dijelaskan dan hanya dapat dinikmati dengan pemilikan dan penggunaan jangka masa panjang. Yang terakhir sekali adalah satu isu yang ramai telah suarakan, iaitu paras rupa. Kalau nak dibandingkan, yang GTI rupa sangat mantap, tapi untuk mampu milik model CKD ini semuanya basic sahaja. Rupa dia bosan sikit. Ada yang cakap macam sebuah model kereta nasional. Untuk rumusan, kita boleh andaikan kereta ini macam pasukan Germany World Cup. Dia walaupun pasukan tu ada pemain-pemain yang mantap level dunia, tapi tak ada glamour macam Brazil, Neymar Junior. Tak ada licik macam Messi, Argentina. Tak ada tangkas dan pantas macam Arjen Robben dan Robin van Persie, Belanda. Akan tetapi pasukan Jerman tetap menjadi calon juara World Cup dan setidak-tidaknya setiap World Cup mesti masuk separuh akhir. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak yang licik, yang pantas, yang glamour, bukanlah ini pilihan anda. Tetapi kalau nak pasukan yang tetap memberikan keputusan walaupun tak ada semua glamour-glamour lincah semua tu, inilah dia, pasukan Jerman jadi pilihan juara World Cup anda.